jururawat, adakah anda membawa kami makan tengah hari? Saya sangat lapar. Kemana awak pergi? Saya perlukan makanan. Cik Smiley, boleh saya dapatkan sedikit makanan? Saya lapar. Hello? Saya perlukan makanan. Tolong. Oh, awak kena bayar, Kate. Baiklah. Ini dia. Terhayar just na siya Kate. Stripper dan I said kailan stripper siya. Trevado ko siya. Ingat di dalamnya. Oh, itu menjijikkan. Oh, baunya sangat teruk. Saya tidak akan makan sampah. Saya nak makan. Apa yang akan berlaku untuk saya? Saya sudah sediakan bayaran. Itu perkara lain, Jess. Ini makan tengah hari Anda. Oh, tatsan siya ni. Apa? Emang sa sayur-sayuran? Indijit sayur-sayuran. Nak pulangkan. Tak makan so. Betul? Baiklah. Angel pesan makanan yang betul. Fed akan dapatkan McDonald's. Itu perkara lain. Mari kita cuba. Oh, yay. Oh, bau apa ini? Apa itu? McDonald's? Saya mau. Adakah awak ada sesuatu untuk saya? Oh, kentang goreng. Sempurna. Hei, ini makan tengah hari saya. Dia curi makanan saya. Bagus. Mari kita coba. Ia sangat sedap. Terima kasih, Jess. Dari mana datangnya bau itu? Dari sebelah Tiffany? Oh, saya sangat lapar. Adakah itu makan tengah hari saya? Oh, tidak. Saya tidak makan itu. Apa bau itu? Oh, ya ampun. Ia burger. Sam datang sini, ambil burger itu daripadanya. Baiklah, Cik Tiffany. Jess, pulangkan semula. Tiffany, ini dia. Oh ya, saya juga mahu kentang goreng. Selesai. Kate, Tiffany perlukan kentang goreng. Apa? Oh, terima kasih, Sam. Apa yang akan saya lakukan tanpa awak? Sekarang saya boleh makan tengah hari. Apa masalah dengan perempuan? Tolong jangan rosakkan selera saya. Sturdy. Kau yang sturdy di sini. Okay, bagaimana kaki awak? Ya, saya boleh nampak ia teruk. Baiklah, kita akan cuba regangkan. Okay, jom buat. Begitu sahaja. Aduh, sakit. Oh, ini mari kita fikirkan. Itu sahaja. Biar saya beri awak pil. Oh, ya, ini dia. Jangan bantah. Minum. Ia akan membantu. Ayo. Baiklah, saya cuba. Rasanya tidak sedap. Ia menjijikkan. Apa ini? Bawang? Oh, selamat petang, Jess. Apa yang salah dengan kamu? Biar saya periksa kaki kamu. Memang ada masalah di sini. Bagaimana saya boleh membetulkannya? Saya tidak tahu. Oh, sebenarnya saya tahu. Saya perlu fikirkan. Saya dah dapat. Saya akan beri kamu IV. Ia akan mempercepatkan keadaan. Demi, Anda boleh pergi sekarang. Saya akan tidur sebentar. Oh, ada Twitter is cantik. Saya siralakan sedikit. Mari kita letakkan IV di kaki Bert. Saya akan sambungkan semua tiup dan pasangkannya ke bag IV. Bagus. Sekarang mari kita masukkan ke dalam kaki saya. Begini caranya. Saya itu lebih baik. Apa yang sedang berlaku? Adakah itu IV saya? Dia ambil ubat saya. Beraninya dia? Amar serius kau teruk cunya untuk ini. Mencari stresor kesedihan IV saya. Mari kita letakkan dalam sisa toksik sebaliknya. Irak sangat masam. Apa yang berlaku kepada saya? Saya menggigil seluruh badan. Itu sangat lucu. Siapa awak? Adakah awak pesakit baru saya? Oh, saya minta maaf. Saya benar-benar terlupa tentang awak. Cik Tiffany, apa yang boleh saya lakukan untuk awak? Oh, wow. Untuk 2 jongkong emas tulen, saya pasti boleh cari penyelesaian untuk masalah awak. Saya ada blaster istimewa. Saya akan baiki kaki awak dengan cepat. Sekarang awak ada ekor ikan yang sihat dan kuat. Tetapi saya tidak mau ekor ikan. Apa yang telah kamu lakukan kepada saya? Kembalikan kaki saya. Doktor hanya perbuatkan menjadi lebih tua. Saya bisa sebab Cik Tiffany. Ini adalah perkara yang berbeza. Biar saya beri anda urutan kaki sebagai gantinya.
I'm just Big Sam. Saya gusto sehingga saya berpeluk. Saya perlu bertenang. Oh. Saya berjaya menariknya keluar. Ia sangat teruk. Hai, Sekarang gawe film jawab suntikan si kecil. Oh, ayo mari kita mulakan dengan kamu, Kate. Kamu yang pertama. Mari sini. Satu suntikan dan Anda akan sihat. Jangan lari, sayang. Kami sedang menunggu semua orang. Kemudian mari kita teruskan kepada Jess. Datang sini, Jess. Tidak. Wang tidak akan membantu. Dan dia sudah pergi. kemudian di sana dia. Tiffany, datang kepada saya. Saya akan menyembuhkan kamu. Tidak, Cik Tiffany tidak memerlukan suntikan. Sure, Tiger. Saya dah masuk parit berat. Tolong bukan suntikan. Tolong pergi keluar. Kata boleh pergi, guys. Saya pernah beri kau suntikan kecil. Tunggu, kau tak boleh lari jauh dengan pelakon kamu. Kamu gila. Tinggalkan kami. Saya tidak mahu disuntik. Saya takut. Gadis-gadis, di mana kita patut bersembunyi? Oh, lari lebih laju. Oh, gadis-gadis, belum pernah berlari lagi. Berhenti sekejap. Saya akan cepat. Saya janji, Jess, Kate, Tiffany, saya jururawat kamu. Oops, maaf Dr. Quentin. Oh, saya perlu selamatkan dia. Oh, nampaknya kita sudah pergi. Lihat kaki kita. Kita tidak ada balutan. Dan ia tidak sakit untuk berjalan? Kita sehat. Itu hebat. Kita boleh keluar dari hospital sekarang. Ya, mari kita pergi. Oh, licin. Saya jatuh. Memakai pelakon lagi. Ini semua salah kamu. Kita terperangkap di sini. Halo, selamat petang. Tidak! Lihat! Kamu tak boleh! Ia tidak dibenarkan! Saya tak tahu apa yang perlu dibuat. Masuk ke blok! Oh, sila masuk ke dalam kotak emas saya. Saya akan ambil awak sebentar nanti. Tetapi buat masa ini, duduklah di sini. Dan saya ada kucing. Apa yang perlu dilakukan? Saya tak boleh tinggalkannya sendirian. Tercetus idea. Saya akan sembunyikannya di bawah bola saya macam ini. Doktor! Saya hamil, saya sangat hamil. Biarkan saya pergi. Bagus. Saya perlukan senarai. Baiklah! Baiklah! Oh, tidak. Jangan ambil kucing itu. Tunggu! Kami perlu periksa Anda. Apa yang Anda ada di situ? Seekor kura-kura? Anda tidak boleh membawa kura-kura. Ia harus dimasukkan ke dalam blok. Anda perlu pergi tanpa ia. Doktor yang pemarah. Ini lipas kegemaran saya. Bagaimana saya boleh melepasi Anda? Anda sangat bagus. Betul. Macam saya ada sakit kepala. Saya akan bermain dengan Mair. Oh, doktor. Saya ada sakit kepala. Semua empat datang. Apa? Sudah sampai sana? Lihat, saya ada kawan saya saya. agak jujur. Ini dia. Lebih tepat lagi, saya ada seekor Bayi lipas. saya. Wah. Rasanya sedap, sayangku. Masuk. Terima kasih. Aduhai! Tunggu! Siapa ini? Kamu tak boleh bawa haiwan ke sini. Ayo! Datang ke sini! Masuklah! Siputku. Jika kamu tinggal kekal di sini. Saya ada idea. Tunggu sekejap, sayang. Saya akan pakai jubah. Dan berpura-pura jadi... Dan topi. Anda memasak terlebih dahulu. Hebat! Jadi saya akan letakkan siput di bawah. Dan tutup semuanya dengan bubur. Saya rasa saya boleh bawa siput saya dengan sempurna. Jump bag. Apa yang awak Saya ada? nampak. Berhenti! Mari lihat apa yang awak ada di situ. Pada kunci. Ya kosong. Masuklah. Ya, berjaya. Sushi yang sedap. Berikan kepada saya, tolong. Ini dia. Tahu di mana Anda berada? Oh, alamak. Tenang. Lihat apa yang ada di dalam. Ini comel sekali. Mau belai? Siput yang menarik. Selamat tinggal. Tunggu. Kamu bersama siapa? Tapi kamu tak boleh bawa haiwan di sini.
Beri kepada saya. Ayo. Oh, comelnya. Biar saya belai kamu. Oh, dan saya ada ikan. Apa yang patut saya buat? Saya mahu bawa mereka bersama saya dan saya sudah fikirkan sesuatu. Saya akan pakai jubah dan ambil benda ini. Ikan kesayangan saya tidak akan tinggalkan kamu. Jom pergi. Saya benar-benar perlu pergi. Terima kasih. Bagus saya yang fikirkan. Oh, tengok awak. Hello. Sudah tiba masanya untuk prosedur. Di mana awak berada? Sekarang, lihat apa yang saya ada. Tuangkan air ke dalam gelas. Sayangku, ikan kesayanganku. Dan yang kedua, ikan emas saya. Lihat apa yang saya ada. Oh, wow. Adakah ini ikan awak? Perlu minuman. Oh, apa itu? Oh, bagaimana ia boleh sampai di sana? Adakah awak minum ikan Alangkah saya? cantiknya. Luar biasa. Saya tidak pernah jumpa sesuatu Risau. yang saya akan suka seperti ini. Oh, saya tak percaya kerana kecantikan yang begitu. Saya perlu pergi ke sana. Tentu. Satu ciuman kecil. Ia bandar. Saya pergi. Saya juga. Tunggu. Kemana kamu Bahkan. pergi? Ayo. Tekaknya. Dia pandang saya di sini juga. Kan ini adalah hamster saya. Hamster comel saya. Ya gila. Oh, saya faham. Saya akan bermain dengan Anda dengan senang hati. Ini bukan Makhluk milik kecil kita. saya yang comel. Anda memang manis. Saya sayang Anda. Apa? Kelawar tidak dibenarkan. Ia tertulis di sini. Oh, kita keluar. Apa masalahnya? Saya akan pergi ke sana. Tidak. Apa yang patut saya lakukan? Saya rasa saya ada ide. Ini dia. Great. Hebat. Saya akan tanggalkan sekarang. Selamat tinggal. Mike. Saya pasti Anda akan mencari jalan yang betul. Jadi, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Hai, saya akan kuat. Hello. Oh, apa yang ada dalam beg tangan Anda? Baiklah, keju. Ya, betul. Terima kasih. Saya pergi. Di mana orang Inggris itu? Oh, di sini ia. Di sudut keju saya dan saya akan makan ia. Apa yang dia buat? Tikus saya. Mungkin sudah pergi. Di sini. Ini sayangku. Bayiku. Sekarang saya akan membelai kamu dengan senang hati. Kamu sangat comel. Saya suka kamu. Aku sayang kamu. Ai haiwan tidak dibenarkan. Kemana? Oh, yang paling saya suka. Dokter, tolonglah. Masuk dalam kotak. Maafkan saya. Sayang. Oh, betul ke? Saya ada anjing. Apa yang patut saya buat dengan kamu? Oh, anjing kesayangan saya. Idea yang buruk. Saya ada batang pancing. Saya akan betulkan pisang dengan cara lain. Saya akan ambil alat ganti batang pancing. Dan sentuhan akhir. Kacamata. Itu yang awak perlukan. Sekarang saya kelihatan sangat seperti orang buta. Baiklah, kawan. Mari pergi. Awak tak boleh bawa anjing. Berhenti. Awak buta. Oh, ayo. Oh, dinding saya. Oh, tunggu. Ia jatuh. Apa yang sedang berlaku? Oh, tunggu. Kemana awak pergi? Saya tidak faham. Apa ini? Apa yang sedang Saya berlaku? akan mengejar Dia tidak kamu. jelas. Saya pasti akan Hore. mengejar kamu. Yang Jangan lari. berjaya. Hei, awak tidak buta. Kamu? Tidak. Saya tak mau menyukai Spider-Man. Ia sangat menyeronokkan. Alah, Timmy, kesiannya. Bagaimana jika? Cantiknya, saya suka di sini. Dan inilah Pantai Culat Semestai. Anda bersedia untuk memperjuangkannya. Saya beri amaran. Dia tidak akan mudah. Anda perlu letakkan tangan di belakang.
Ya, jika je yang permulaan yang baik. Insanakan Fredda puasa dan selamat berjaya semua. Pertama, anda perlu mengambil airbrush. Ia tidak semudah yang saya sangka sebenarnya. Tetapi saya berjaya. Sekarang anda boleh melukis. Awak memang kelakar. Kita dah lama buat Jangan ini. risau. Saya akan menyusul. Saya rasa saya melakukannya dengan baik. Mari kita lihat bagaimana Mia melakukannya. Asasnya sudah siap. Modifikasi masing sinut sky. Sekuiti yang hendak kena. Oh, ada idea. Saya tahu cara untuk membuat lukisan yang sangat cantik. Anda perlu menggunakan penanda. Anda lihat bagaimana saya membuka penutup dengan mahir? Idea yang bagus, Mia. Pada kadar ini, awak akan kalahkan saya. Apa itu? Kenapa Jennifer jatuh? Saya cuma nak buka penutup penanda saya. Baiklah, Mia satu langkah di hadapan saya lagi. Dia sedang membuat pancutan yang cantik. Apa yang perlu saya buat? Bulu biasa akan membantu saya. Tidak. Oh, tidak. Saya bersin sekarang. Oh, tidak. Disampaikan terjadi pada tubuh data saya. Itu Liberty Chat. Jennifer, bagaimana kamu boleh lakukan ini? Kate, apa yang awak ketawakan? Ambilin. Mia, kenapa awak percikan cat pada saya? Ini betul-betul kelakar. Dan jika awak percikan lukisan awak juga, ia akan jadi lebih seronok. Jennifer, apa yang kamu tengok? Adakah kamu juga mahu kena palu tangan panas? Apa? Tidak. Nampaknya sudah tiba masanya. Ya, kamu bernasib baik. Jadi, mari lihat apa yang kamu ada di sini. Mia merosakkan lukisan saya. Saya tahu awak tak akan suka. Saya takut kerja saya juga tidak akan menjadi yang terbaik. Semua kerana Jennifer. Hadis, guys, kamu just cewek saya. Saya yakin kamu suka hasil kerja saya. Oh, sejujurnya tidak banyak pilihan. Baiklah, Jennifer, you menang. Ambil air pancut itu. Hebat! Besar mana ia? Cemburu dengan aku. Orang-orang yang kalah. Aku sudah lama nak cuba coklat ini. Dan sekarang impian aku jadi kenyataan. Ya Tuhan. Kita hanya perlu duduk dan melihat ini. Kena curi coklat dari dia. Ayo, sebelum dia habiskan semua. Itu idea yang hebat, Mia. Sedap! Ke mana semua coklat saya pergi? Saya putuskan untuk mengambil setiap daripada pandangan. Tapi ini sangat tidak adil. Saya mempersembahkan sebenarnya hadiah baru Anda. Hadiah benar-benar juga. Oh ya, benar-benar malaikat. Mari sini kawan. Oh wow, apakah kejutan ini? Manakah kita perlu melukis tahi? Mia, awak memang bijak. Bravo. Baiklah. Ya, ia tidak kelihatan sangat bagus. Saya benar-benar tidak mahu melukis ini. Tetapi saya akan cuba. Masih tiada pilihan lain. Lagipun saya rasa ia akan mudah. Baiklah, saya ketinggalan. Perlu menebus masa yang hilang dengan segera. Rasa lebih baik melukis dengan kaki daripada dengan mulut. Dari mana bau itu datang? Mia. Baik, saya sudah menghapuskan satu lawan. Sekarang kamu boleh mula melukis. Peluang saya untuk tidak mendapat benda ini meningkat setiap saat. Hanya sedikit usaha lagi. Mia sudah mula melukis. Tetapi saya tidak dapat mengambil pen mata felt. Hooray! Akhirnya dapat. Saya selangkah lebih dekat ke kemenangan. Mari pergi. Ops, saya hilang penanda saya. Di mana ia? Saya perlu warna ini. Baiklah, saya akan pilih warna lain. Satu lagi warna. Apa ini? Mia hampir selesai. Masa semakin habis. Berhenti. Di mana hasil kerja Anda? Oh, tidak. Saya tidak sempat buat apa-apa. Minda sini saya sebelumnya bersidah. Mungkin Anda masih akan menyukainya. Nampak biasa-biasa. Mari kita lihat apa yang lain ada. Saya cuba bersungguh-sungguh. Saya faham. Bagus, Mia. Menarik. Pukul berapa sekarang? Nampaknya saya terlepas waktu bangun. Oh, masa untuk pamer. Ia tak berbaloi. Saya faham semuanya. Kit kalah. Oh, tidak. Bukan salah saya. Saya tidak sedarkan diri kerana Mia. Adakah saya perlu makan ini sekarang? Ya Tuhan.
itu nampak menjijikkan. Saya tak mahu letak benda ini dalam mulut saya. Tunggu sekejap. Oh, manisnya. Berasaskan coklat. Saya sedia makan ini dari pagi hingga malam. Sedap. Oh, apa yang kamu buat? Cukup. Kamu langsung tak tahu betapa sedapnya ini. Saya nak muntah sekarang. Lebih baik berpaling. Mungkin awak nak cuba? Ikut suka hati awak. Hello. Dan inilah satu lagi yang comel. Betapa gebunya. Menawan. Duduklah, sayang. Kita perlu tunggu sebentar sementara gadis-gadis itu melakukan kerja mereka. Omong-omong, mereka akan melukisnya betul-betul di muka mereka. Ayo, Fluffy akan jadi milikku. Awak akan lihat. Kami diciptakan untuk satu sama lain. Saya rasa solekan kucing akan sesuai dengan saya. Pensel putih, Taverny. Saya lebih lah guna yang biru. Lihat betapa cerahnya. Tepat apa yang saya perlukan. Sekarang, mari kita lihat pada mata. Baiklah. Anda benar-benar sebuah ini yang saya harap lukisan itu akan kelihatan bagus pada saya juga. Namun asisten Flynn termehang. Relax. Saya susah lokin dan melihat cermin. Lydia Mai, tidak siapa yang boleh kalahkan saya. Baiklah, saya sudah hampir siap dengan kebanyakan lukisan. Jennifer, bagaimana dengan kamu? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya sangat suka proses ini. Saya juga... Apa? Masih tidak. Awak guna cermin. Itu tak adil. Kenapa awak tolak saya, Mia? Lihat apa yang berlaku. Kacau bilau. Itu sudah pasti. Awak perlu mengajarnya supaya dia tidak lagi melanggar peraturan. Kate, awak yang buat kami lakukannya. Maaf. Tak perlu. Berhenti. Mia, tolong. Lukisan saya hilang. Ya Tuhan. Tapi kenapa? Lagipun, saya sudah berusaha keras untuk itu. Tetapi awak tidak akan melanggar peraturan lagi. Tunggu sebentar. Nampaknya Mia sudah yakin dengan kemenangannya. Tidak suka. Hei Mia, boleh saya bercakap dengan awak? Nampaknya lukisan awak nampak tidak berapa baik. Tapi jangan risau. Saya akan bantu awak. Kita akan betulkan sekarang. Apa yang berlaku? Apa yang awak buat? Tiba-tiba sekarang pun lebih baik. Banyak. Lebih baik sekali. Saya lihat semua orang sudah bersedia. Ni hebat. Kerana masa baru sahaja tamat. Sayang, jangan tengok sini. Tidak ada yang baik di sini. Dan bagaimana dengan saya? Ya, lebih berstrolai. Betul. Tapi Jennifer membetulkan semuanya. Awak menipu saya. Saya tak faham apa yang sedang berlaku di sini. Nampaknya kamu tidak mempunyai banyak pilihan. Jennifer menang. Baiklah, pergi kepadanya. Hurai, saya berjaya. Kucing gebuku. Mari sini, saya akan memelukmu. Oh, awak perlu saya perlu bersin. Ampnya Jennifer Elsasara Bulu. Nadus yang debay. Tebur beng ambil anak kucing itu. Oh, ada sesuatu yang tidak kena. Ya, pergi berehat dulu. Wah, banyaknya sos. Kamu sudah tahu apa yang akan kamu lukis. Sudah tiba masanya untuk tunjukkan kamu apa yang perlu dilakukan. Ikan mentah yang besar. Saya rasa tiada sesiapa yang mahu dapatkannya. Kita perlu berusaha keras supaya tidak menjadi yang terburuk. Zos di pelupusan Anda. Saya berdiri untuk berjuang hingga akhir. Namun tak bersendirian, Mia. Apa yang sedang berlaku? Jennifer, lihat sini. Awak buang sampah betul-betul ke muka saya? Oh, maaf. Saya tak sangka ia akan jadi begitu. Ia sungguh keterlaluan. Saya harap tiada sesiapa di antara anda mengganggu saya lagi. Sudah tiba masanya untuk lukisan saya. Mari lihat apa yang kita ada di sini. Aha, sos tomato. Nampak sangat terang. Sesuai betul di atas kertas. Mungkin saya akan menggunakannya. Dan saya lebih suka kuning. Alsis akan selesai dengannya. Lihat betapa cantiknya. Dot apa yang saya perlukan. By the way, melukis dengannya sangat menyeronokkan. Sayangnya sos itu habis dengan cepat. Kita kena pilih yang lain. Mustard sesuai. Sedikit berbeza warna, tetapi saya suka juga. Dan saya akan letakkan kecap di tengah. Gabungan warna yang hebat. Sekarang tiada siapa boleh mengatakan ia buruk. Wah, Mia sudah mempunyai lukisan. Ya, saya tidak tinggal banyak lagi. Sentuhan akhir. Nampaknya saya ketinggalan. Saya perlu segera mencari idea.
Saya tahu, saya akan melukis dengan semua sos sekaligus. Ini akan menjimatkan masa, tetapi baunya sangat sedap. Tak dapat menahan. Saya perlu mencuba sedikit. Sedap. Tak boleh berhenti. Saya mahu lebih banyak sos. Saya sedang menyemarakkan selera saya. Apa yang kamu lakukan, Jennifer? Kawal diri. Jika tidak, kamu tidak akan ada apa-apa untuk melukis. Itu sahaja, saya sudah siap. Oh, tidak. Sisa sos jatuh tepat di atas lukisan saya. Alamak. MC tidak mahu debitnya kecil itu semasa semakin suntuk. MC benar-benar terlupakan tentangnya. Selesai. Berhenti. Sedap. Oh, tidak. Saya tidak lukis apa-apa. Bagaimana boleh begini? Ini satu kegagalan. Mia mempunyai lukisan yang hebat. Pasti kalah. Namun, ini belum tamat lagi. Sos tupai pada lukisan saya. Sementara tak ada siapa nampak, saya perlu cepat tukar lukisan. Mari lihat apa yang lain ada. Ini ikan saya. Bukankah ia cantik? Susah nak bantah. Bagaimana dengan lukisan saya? Ups, kosong. Tak mungkin. Saya telah diperdaya. Jennifer telah menukar lukisan kami. Sekarang ini tidak boleh diuksikan lagi, jadi kamu perlu makan ikan, Mia. Selamat menjamu selera. Saya tidak suka baunya. Baunya teruk. Tiada apa yang boleh dibuat. Kamu mesti makan. Saya ada idea yang cemerlang diberi sendiri satu stek ikan itu. Situasi akan menjadi lebih sedap. Ternyata mengendalikan pembakar bukanlah mudah. Itu sudah pasti. Saya minta maaf, Jennifer. Saya melakukannya secara tidak sengaja. Tetapi sejujurnya, kamu mendapat apa yang kamu patut. Oh, berhentilah. Wah, gigitan ini sedap. Tengok tuh. Saya takkan kata tidak pada ikan itu. Wow, dan aku mencoba juga. Terlambat. Kamu melakukan semuanya untuk mendapatkan ikan ini untuk saya. Lembutnya. Hebat. Saya suka Chupa Chips. Saya juga. Terutama bila ada 10 daripadanya. Baiklah. Awak tak banyak. Oh, tidak. Ya, memang. Rabu mula dulu. Bagaimana cara saya nak tanggalkan pembungkus? Ya. Saya kata pergi. Seorang ahli sihir. Adakah anda akan membantu saya? Saya tidak suka gula-gula ini. Baik, bolehkah anda buat ni? Hah? Senang. Awak masukkan. Sebenarnya, Maafkan tidak. saya, Rabu. Tak. Saya akan cuba ni. Bagus, Sam. Baiklah. Emas untuk mencubanya. Selesai. Ya, 10 daripada 10. Ya, memang betul. Giliran saya, akhirnya. Kerepek tuba ini manis sekali. Dan saya akan... Idea yang bijak. Saya akan pergi Meletakkan semuanya ke dalam laluan kecil yang istimewa. Dan menghancurkannya. Baik, kenapa yang kau buat? Sejenis hela baharu. Nenek, saya buat taburan manis. Chip dan bir saya. Jauh lebih baik. Ini mangkuk. Bow. Wah, sedapnya. Oh, sedap. Ya ampun. Hehehe. Bagus. Nenek, dia bukan milik kamu. Betul, cucu. Tetapi yang mana patut saya mulakan dulu? Sebuah penyedut hampa gas? Nenek sangat kelakar. Lihat rambut nenek. Nenek, itu bukan dia. Saya ingin membantu Anda. Ada bakti anda kebal dengannya? Masuk dalam kereta. Apa yang sedang berlaku? Bagus. Maaf. Cucu awak? Gula-gula ini sangat tendi. Rasa kau... Worry to cure trade cure for the cell eye, Joel. Lainnya! Saya mahu perjanjian.
Anda sudah makan bahagian Anda. tersekat dalam mulut saya. Saya perlukan Anda, Tuan, untuk menikmati jelly fudge yang hebat ini. Di mana mulut saya? Mike, tolong bantu saya cepat. Tolong saya merayu. Aduh, saya rasa saya terlebih buat. Sudah tentu. Saya akan perlukan rahang saya, tetapi kuih muih ini sangat sedap. Saya akan makan satu demi satu. Apa yang berlaku? Satu lagi. Dan yang terakhir. Oh, acu, nenek. Haha. Acu, nenek. Haha. Saya suka bunyi ini. Saya akan beritahu. Satu biji jagung. Cik, dan itu sahaja? Kasih sejenis gurauan. Tonton ini. Dan peganglah punggung saya. Saya kurang upaya. 9. Baiklah, itu saiz hidangan yang bagus. Wah. Anda perlu berhati-hati, dan hari Rabu adalah yang pertama. Oh, saya tak faham. Macam mana nak makan ini? Tunggu sekejap. Mari kita tambahkan sedikit api. Baiklah. Tracer Surrey. Bercicing. Sempurna. Mari kita coba. Nenek! Tidak perlu melakukan itu. Terima kasih. Giliran Anda. Baiklah, inilah setrika saya. Cantik. Saya tak percaya. Oh, apa? Sudah tiba masanya untuk membuat popcorn. Baiklah, letakkan biji-biji jagung saya di atas setrika, dan voila, kita dapat popcorn yang lazat. Ini menakjubkan. Benda cream herb. Boom! Bip, bip, bip. Sekarang giliran kamu, Mike. Bingo! Saya juga ada idea bagaimana untuk buat popcorn dengan cepat. Sebenarnya, saya ada mesin popcorn istimewa. Sekarang saya boleh masak sebanyak hidangan yang saya mahu. Makan. Sedapnya. Sekolah dengan awak. Oh, tidak. Jangan buat ini. Apa yang berlaku dalam hidup Oh, awak? itu idea buruk. Apa yang berlaku Mesin dalam ini hidup pasti awak? rosak. Apa yang berlaku dalam hidup awak? Saya. Ketawa. 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 Mari dapatkan sebungkus popcorn yang kami ada sekarang. Kamu boleh lakukannya. Sila ambil sendiri. Ada cukup untuk semua orang. Itu gula-gula getah ke? Saya terus Rogoribos. Great. Benda itu semua kecil. Saya nak Lihat menara tinggi Gomini. Ya gila. Heh, nenek, mula. Saya lapar. Baiklah, saya hanya ada satu pek. Lihat betapa merah jambu dan cantiknya. Saya suka. Anda boleh mula hari Rabu. Oh, tidak. Anda belum menyelesaikannya. Dia langsung tak perasan. Baiklah, saya akan memakannya dengan senang hati. Lihat, nenek akan meniup belon. Ups, saya sudah selesai. Bersama Gisir Mokhalo Mekaran Ganas. Pembungkusan ini. Dan sekarang saya rewala. Dan untuk membuat satu gula-gula getah bisa. Ya, kelihatan sempurna. Tetapi itu bukan semuanya. Lihat ini. Saya tak dibuat daripada gula-gula getah ini. Saya sekarang gumpalan getah. Pusingkannya dan siap. Wow, kereta saya. Hebat.
Wednesday ada idea hebat. Oh, Syabas. Dan sebenarnya anak babi itu juga sangat lucu. Lihat itu. Jackie. Baiklah, tiba masa untuk makan mie getah saya. Sempurna. bodoh. Giliran saya. Hore! Tapi, itu idea yang buruk. Saya akan cepat-cepat dapatkannya. Mari mulakan. Saya tertanya-tanya sebesar mana gelembung saya akan jadi. Baiklah, mari. Itu hebat. Mari kita lakukan lebih banyak lagi. Saya boleh bermain dengannya juga. Wah, ini sangat seronok. Ya Tuhan, saya nak sesak nafas. Macam, wow. Ya, saya ada idea keren. Saya boleh bina satu gunung daripada belon-belon kecil ini. Terima kasih semua. Lihat ini. Aduh, saya rasa saya berbohong. Oh, tidak. Terima kasih kepada semua yang menyukai dan melanggan saluran kami. Selamat tinggal! Miley mempunyai bahagian mie yang sangat kecil. Quentin mempunyai hidangan mie coklat yang sederhana dan memang sesuai untuknya. Tapi lihatlah Sophie, dia mempunyai bahagian yang paling besar. Ya Tuhan, sudah tentu kita akan mula dengan Miley terlalu awal untuk kecewa. Cuba cepat. Baiklah, saya akan mencubanya. Saya tidak pernah mencuba mie coklat. Baiklah Suzy, sangat lazat, sangat tanda. Saya mau sampai habis. Aduh, Tuhan, saya tak boleh makan tu. Itu banyak sekuda Miley, jangan buat begitu lagi. Sekarang giliran saya, mari coba satu mie. Sedap. Sekarang saya mau makan lagi. Ya, bagus. Oh, wow, jadi saya penuh dengan coklat. Dari soal saya sulit menjilatnya. Sedap. First, Tuan Semenides, mari kita cairkan mie coklat ini. Untuk melakukannya, kita gunakan pengering rambut. Hebat, sekarang kita ada coklat cair. Lihat sendiri, baunya sangat menakjubkan. Ya sedap, mari tuangkan ke dalam gelas. Begitu saja, hebat. Sekarang mari tambah sedikit krim putar. Wah, sampai sesado straw. Oh, wow, sesuatu tamu letaknya. Ya, saya mau sesuatu yang serius. Yo, usni shokan help. Rasanya coklat yang sedap. Wah, tapi sekarang giliran Sophie. Ayo, cuba. Betul, kawan-kawan. Saya akan cuba sekarang. Nampak begitu lazat. Saya perlukan garpu untuk itu. Ada banyak di sini. Saya perlu makan banyak sekaligus. Sedap. Susah nak berhenti. Bagusnya saya ada banyak mie. Sedap. Sangat sedap. Tunggu, saya perlu bersin. Acu. Well, Sophie, painful ginawa dari senyum jujur itu mie. Berada gagas saya. Saya akan suruhnya sekarang, nampak? Saya boleh terus makan mie sepanjang hidup saya dan awak boleh cemburu semahu awak. Tapi kami Marians, lebih banyak music, right? Alright, Anda mesti permudahan yang cerita seperti yang selapar itu. Baiklah, saya sedia berkongsi dengan Anda. Mari kita letakkan semua mie di atas meja. Itu lebih baik. Sekarang, Anda boleh mencuba. Ya terlalu banyak untuk saya juga. Terima kasih, Sophie. You sound story. Ya, Sophie, you're doing trigger. I enjoy Sharon say parent serial head of servant and Saturday Sharon basing bersaiz in Eredawa. Kawan-kawan sedikit American saya yang suri genjang sebenarnya dalam hidup ni. Oh Tuhan, Miley, kamu akan menjadi yang pertama. Oh ya, tentu. Mari kita cuba. Apa yang patut saya lakukan dengannya? Oh, saya dah tahu. Saya akan makan semuanya. Dia ada streaman yang ber dan cerai. Kawan-kawan, bagaimana pendapat Anda? Miley seperti biasa. Ayuh, ia hanya gurauan. Saya akan makan sekarang.
Hilang, tak boleh makan. Ayo Sophie, giliran kamu. Ya, saya akan cuba sekarang. Apa yang patut saya buat? Baiklah, saya makan saja. Saya sangat suka jagung. Sophie, boleh tak makan dengan lebih berhati-hati? Saya diliputi jagung dari kepala hingga kaki. Mari Clarice, saya sudah bisa percaya. Ia sangat lazat. Rumah Quentin. Baiklah, sudah saya sebelum. Cuba sedang preview saya. Ya, saya ada jagung yang besar. Ya, saya akan tanggalkan ini. Wah, biar saya cuba. Betapa lazatnya. Saya suka jagung. Ya, sangat sedap. Wah, Quentin, kamu cepat sangat. Ya, yang terakhir, saya tak boleh makan lagi. Kasihan Quentin. Wah, masih hidup. Wah, Sophie punya air pancut coklat kecil. Dan Quentin ada air pancut coklat sederhana. Serta marshmallow sederhana dengan lidi. Tetapi lihat Miley. Dia pegang semua batangnya dengan ekor. Dan dia ada air pancut coklat besar. Tetapi sekarang giliran Sophie. Baiklah, saya akan buat deng sirai. Saya bersama marshmallow kecil di sini. Saya cuma perlu celupkan dalam air pancut coklat. Dan mari kita coba. Sangat lazat. Ia sungguh enak. Tapi terlalu sedikit. Betul, saya boleh minum coklat. Saya sebenarnya tinggi sebenarnya. Sekarang saya boleh menjilatnya tetapi ia sudah habis. Sophie, kamu ada cerita seperti yang sama dengan kamu. Terima kasih. Giliran kami untuk masuk lagi. Ya, betul. Ini giliran saya dan saya sudah lama menunggu ini. Celupkan marshmallow dalam coklat. Wah, hebat. Sangat bagus. Mari kita ambil sweet marshmallow sekarang. Enggak mungkin. Saya terlepas tusuk marshmallow. Saya rasa mesin coklat sana ke Rossi. Perfect itu buat kemana kamu semua pergi? Apa yang perlu saya lakukan? Wah, ia meletup. Tapi ia seronok. Hei, kenapa kamu ketawa pada saya? Mari, giliran kamu. William sangat saya. Tapi Quentin, saya udah lidi besar. Saya pancut coklat besar. Tapi saya kira menyelam masuk. Lihat itu. Bagaimana coklat mengalir di seluruh marshmallow. Biar saya coba. Very sedap. Saya suka gabungannya sangat baik. Sedap. Saya sudah akan Baiklah, kita perlu memperdaya dia untuk ucapannya. Saya ada ide. Lihat ini. Siap, kita akan mencuri sebuah coklat. Aku memang genius. Lihat itu, Sophie. Ia berfungsi. Wah, bukankah itu hebat? Ya, dan saya boleh memindahkannya ke air pancut coklat saya juga. Hebat! Lihat dia mengalir. Kami adalah genius. Ini sangat lazat. Tunggu, apa yang berlaku? Kenapa saya kehilangan coklat itu? Kemana semua coklat pergi? Apa? Apa yang baru berlaku? Adakah mereka memperdaya saya? Saya ada sedikit Doritos. Hai, sudah bahagian yang biasa. Dan saya ada satu paket besar Doritos. Itu teruk. Ia sangat pedas. Saya benci benda pedas. Tidak. Mari lihat apa di dalamnya. Saya ada kepingan besar. Dan saya ada satu yang kecil. Saya boleh mengendalikannya. Biar saya coba. Dan saya ada chip sederhana. Yes, border zenek tape. More bersesuai. Dia sedang saya makan. Baiklah, itu tidak mengapa. Sekarang giliran saya. Saya sangat takut. Saya benci benda pedas. Ini tidak adil. Saya kena makan semuanya dan buktikan yang saya kuat. Tinggal sedikit. Okey, hampir siap. Saya berjaya. Bagaimana perasaan kamu semua? Tiada apa-apa? Tidak. Ia membakar. Ia terbakar.
tolong. Oh, Fricks, kalau kalian salah diri saya serba, api bermula dalam diri saya. Saya punya lebih teruk. Api keluar. Kawan-kawan, itu terlalu kuat. Bagaimana dengan kamu? Tunggu, kau di atas riba saya. Jangan buat begitu lagi. Melalui cabaran kulinari, bukan pergaduhan makanan. Pergi ke sudut kamu. Nah, mari kita mulakan dengan burger. Kita boleh mula memasak sekarang. Masa sudah berjalan. Oh, sesimpel itu. Kita perlukan kuali dan minyak. Hebat. Ya. Mendengar minyak. Sekarang kita pilih minyak. Ini kita siap. Kau beri dengan ini. Tidak. Pilihan kamu. Ayo. Iya. Takkan kamu tak boleh fikirkan? Bukan susah sangat kerja ni. Dan anda pusingkan ia. Nampak tak? Terima kasih, Chef. Ini burgernya. Salah itu. Saya sedang memerhatikan awak. Okey, kita letak bahagian bawah roti. Salad itu. Potongan tomato dan keju. Dan sudah tentu, kita perlukan sedikit kicap. Lihat plaster itu. Dan bahagian atas roti. Hebat. Kerja yang bagus. Sheila, dia akan perlukan air berwarna. Kami akan... Tolong tidak didarinya. Oh, tengok tuh. Bukankah mereka cantik? Dan cantik. Hurra! Ia menjadi hebat. Ana sangat pandai. Dan sekarang kelengkapannya di dalam. Ya, Ina betul. Saya ada Ray-Ban Marmalade. Kami mengumpul burger kami, Ray-Ban Marmalade Oreo, dan seterusnya jam strawberry, serta banyak taburan berwarna-warni. Ya, hebat. Apa kabar, Sam? mereka masak? Fikir mereka ada burger warna-warni? Betul. Fikir saya ada idea lucu. Kita perlu. Saya tahu. Jenny, makan kentang itu. Mari kita buat burger laba-laba. Seronok! Dan lebih banyak sos tomato di atas. Ya, sekarang kita boleh ambilnya. Oh, lihat. Masa hampir tamat. Untuk rasa, di dalam semua makanan untuk mencubanya. Mulakan dengan gadis-gadis. Saya nak pergi. Begitu banyak warna kecil. Burger. Baiklah, saya tak tahu anda suka sendiri. Ianya bagus. Ya, aku regarded. Tetapi mari kita lihat apa yang anda buat. Burger laba-laba. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Oh, ini sempurna. Saya tak dapat berhenti makan. Betapa sedapnya. Lelaki menang. Oh, ya. Hebat. Ya, Danny, kita menang. Ya. Oh tidak, mereka menang. Wah, permainan yang sedikit menarik. Alan sangat lucu. Adakah anda mahu bermain juga? Ini adalah permainan pelbagai gangguan. Ia sudah boleh dimuat turun melalui Google Play dan App Store. Muat turun dan bermain bersama kami. Kita akan berseronok. Pretty boleh kita rasakan coklat. Oh, pengisar. Tuangkan sedikit coklat, kemudian marshmallow, dan tentu saja beberapa batang coklat, dan juga susu coklat. Dan sekarang mari kita gaulkan semuanya. Hebat! Kenapa ia tidak berfungsi? Butang ini. Oh, ayo. Kau di sejuta yang tidak care? Kabelnya. Ia tidak dapat disambungkan. Ya, betapa bodohnya kami. Lihat, dia seperti itu. Baiklah, saya menjadikannya berfungsi. Oh, wow. Hujan lebat ke atas kita. Tidak, koktel kita. Apa yang Anda... Apa yang kamu semua telah lakukan? Adakah kamu tahu bagaimana menggunakan peralatan dapur? Bersihkan semuanya. Oh, hei, sabi, beri finisar.
Hai, Chef. Permisian sedikit strawberry. Kami sedikit akan tambahkannya ke dalam koktail kami. Terus ke dalam pengisar. Sekarang kami akan tambah sedikit ice cream, juga perisa strawberry, dan tentu sekali sedikit sirap strawberry, susu strawberry, dan campurkannya semuanya. Mari kita hidupkan pengisar ini. Oh, tidak! Ia akan pecah juga. Tunggu apa? Ha! Irti si Raisal. Tengok, Zuri's pengen frontier yang tanpa. Instagram, really kisarnit sir integras ni untuk menjadikannya lebih cantik. Si cringe mari kita taburkan di atasnya. Dan untuk koktail kami. Apa dibilir? Oh ya, sangat hebat. Sedikit krim putar di atas. Lihat, hebat, bukan? Baiklah, saya ada idea. Saat Mirror tambah marshmallow, lihat. Sekarang kita sheet seperti unicorn. Sangat comel. Hello? Wow, betul awak Sheila. Hebat. Tapi kami tak buat sebarang koktail. Tengok, Sam. Masa hampir habis. Kita kena cari sesuatu. Oh, saya tahu. Tengok. Bertenang. Kita akan ambil sesuatu dari peti sejuk mini ini. Tengok. Kami ada soda mini di sini. Kita pasti perlukan mereka. Wah, Danny. Awak selamatkan kami. Mari kita mula memasak. Tuangkan semua soda ke dalam gelas. Dan masa hampir habis. Tetapi kita sudah selesai. Ya, ini akan... Ini kau mau diberi. Tapi tentu... Kate Girl sisa yang lain. Very good, Sam. You don't make sense, Jill. Ya, baiklah. Ini soda terakhir. Dan bagus. Oh tidak! Apa yang telah aku lakukan? Baiklah. Biar saya cuba koktail anda. Nampak cantik. Rasanya sangat pedas. Apa yang awak buat? Saya berasa terbakar dari dalam. Menggugurkan. Oh tidak. Baiklah, gadis-gadis. Kami sudah bersedia. Lihat, ini koktail unicorn kami. Comelnya. Saya ada Jatuh seekor diri unicorn. sendiri. Hah? Oh, itu sangat bagus. Biar saya. Ini memang sedap. Wahai gadis-gadis, Anda memang telah menang. Hore, kita menang. Akhirnya. Kemudian tugas terakhir ialah memasak pizza. Masa sudah bermula? Gadis-gadis, di mana Anda mula? Oh, idea yang bagus. Kita perlu proses untuk membuat dough pizza. Britney, betulin bahan-bahan. Oh, betul. Sudah tentu, ini tepungnya. Biar saya letakkan di sini. Sekarang, kita perlu pecahkan 3 biji telur dan tuangkan susu. Tambah sedikit sirap strawberry, semestinya, untuk menjadikan dough itu merah jambu dan manis. Sekarang Chris harus susah. Dough tasty, immersi nirati, ingfraksi staff. Oh, ia sangat cantik. Bau yang hebat. Bagus. Sekarang kita perlu menggelekkan ia. Marcian whisper the hati and Hainer kanalas ketuhar. Ya. Baiklah, saya sedang memperhatikan awak. Hebat, lebih banyak keju. Hebat, lebih banyak keju. Ya, bagus. Saya rasa itu sudah cukup. Oh, tidak. Oh ya, betul tu Spica. Ada... Iya, Bi untuk menggerakkan Bercui bila anda mendapat pelempar api. Oh, baunya hebat. Sekarang kita akan tambah sedikit pepperoni. Pizza tanpa pepperoni. Berfungsi. Saya perlu melatih kemarahan saya. Adakah ia berkesan? Ayo. Haha, ya awak Nerik betul. terus beri dalam bentuk kemarahan. Ia orang kepikiran hebat. Dia akan suka. Oh, doh. Hampir siap. Mari kita lihat. Wah, Mary Cheney sekali. Saya dan kita sudah deh, and harus menghias dengan sedikit Nutella.
saya sangat menyukainya. Mayor, saya cuba sedikit kerja yang bagus. Sekarang mari tambah sedikit strawberry. Diletakkan tip tiap. Dan, sedaster banana marshmallow. Masa sudah tamat. Masa untuk rasa. Saya akan mula dengan yang gadis punya. Wah, ia kelihatan cantik. Mari kita rasa. Pizza manis. Bye. Saya tidak begitu suka. Saya ada yang kurang. Bagaimana dengan budak lelaki? Pizza dengan watak kegemaran saya, Anger? Wow, mari kita cuba. Wow, hebat. Saya suka watak ini. Sedap. Budak-budak menang. Ya, akhirnya. Wow. Beg pakaian, apa di dalamnya? Mari kita buka, Danny. Wah, banyaknya wang. Kita kaya. Hebat. Baiklah. Apa yang kamu buat di sini? Chef, ambil duit daripada budak itu dan beri kepada perempuan-perempuan sekarang. Baiklah. Ini dia. Hore, uang ini milik kita. Terima kasih, Nenek. Saya akan ajar awak untuk mengalah kepada perempuan. Oh, hebat. Hore, kami menang. ada di tangan kita. Oh, tidak. Oh,